Alauddin, saya nak tanya soalan mudah. Silakan. Rendang dan batik sebenarnya dari negara mana? Awak pasti nak tanya soalan itu. Ya. Awak dah baca komen sebelum tanya? Belum. Belum, Alauddin. Saya cadangkan awak baca dulu. Tak. Jawab je. Baiklah, saya akan jawab dengan jujur. Itu yang saya nak. Tapi sebelum itu, Apa lagi? kalau saya hilang selepas ini, tolong beritahu keluarga saya yang saya cuba sedaya upaya. Oh, nak dramatik sangat sekarang ni, kenapa? Topik yang sangat menarik. Jadi jawab. Topik yang amat sangat menarik. Alauddin, jawab. Baiklah, sebelum itu, tahukah awak bahawa sotong mempunyai 3 jantung? Saya tak tanya pasal sotong. Betul juga. Negara mana? Saya rasa Ya? Ya, Alauddin. kita patut bincang pasal nasi goreng dahulu. Alauddin, Saya perlukan sedikit masa untuk berfikir. awak AI. Awak fikir laju. Saya sedang fikir cara untuk jawab tanpa menyebabkan 3,000 komen bergaduh. Jawab. Saya dah buka ruangan komen. Lepas tu? Saya nampak 17 orang sedang memanaskan enjin. Belum jawab pun. Itulah yang menakutkan saya. Alauddin, jangan lari. Saya tak lari. Jadi jawab. Baik, Rendang dan batik asal dari mana? rendang dan batik berasal dari Ya? Ya, dari mana? tempat yang boleh menyebabkan video ini dapat engagement tinggi. Awak memang sengaja nak kena kecam, kan? Saya AI. Saya hidup atas komen.